Minggu ini kita bawakan kepada anda. Sekarang ini saya bersama dengan sebuah band yang boleh dikatakan old money juga sebenarnya. Kita bersama dengan Fugo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat korang Alhamdulillah. Ni Nur Saleh. Kau ada. Okay, so kenalkan Fugo ni. Siapa personal di belakang nama Fugo? Fugo, saya Ami. Saya bermain bass. Saya Hakim. Saya selaku vokalis Vokalisan juga. main gitar pun ya, trompetes pun ya. Pasal apa tu? Korang tamak ke tak ada nak pakai sejenis lain? Okey, saya tamak. Okay, dan nama saya Fai. wow, Saya sebagai pemain keyboard dan juga kalau tak ada drummer saya main. sebab apa kau tak menyanyi, babe? Suara kau besar. Dia Mungkin. kalau show dia ni Saya backup je. backup Saya vocal. backup je. Okay, janganlah. Tapi biasa kalau tak ada bunyi tu sebab saya main-main je lah macam. Tapi tak keluar bunyi pun. Baik, Fugo berkonsepkan apa, babe? Old money. So Akmal tak ada lah. Akmal overrated sekarang. Job. Yalah, di atas Apa? angin pun ada. Kita bersikap neo vintage, betul tak? Ni vintage ni. Ada vintage lah. Tapi kalau secara amnya atau awamnya, kita panggil kita orang sebagai alternative pop lah. Alternative Sebab form. lagu-lagu yang kita orang bawa semua kita nak menjurus ke arah pop tu sendiri. Dan baru saja mengeluarkan sebuah album sebenarnya 99 kan. Betul. Tahun bila tu? Tahun lepas, tahun ni. Tahun lepas. Tahun lepas. Itulah. 9 hari bulan Ogos 9 bulan Ogos Jadi baru mengeluarkan sebuah album. Tiba-tiba ada album je kan. Tak tahu mana hala tiba-tiba ada album dia orang ni kan. So kenapa macam tu kan? Jadi dia terbalik daripada. Terbalik macam mana maksudnya? Yelah, terbalik selalunya orang buat show dulu baru ada album kan. Ini album dulu baru ada show. Selalu macam tu lah. Kita apa Jangan tak, kita macam mana kita ada album lah. Sebab Hakim dia ada lagu. Okay, so permulaannya Fugo tu 2019 hujung tahun tu, di mana time tu Hakim selalu datang rumah saya, and then kita selalu lepak. Tapi tak korang ni ada, asal all the band memang asal yang sama ke, ataupun kau main jumpa kenal dia dekat Facebook ke? the same college. Maksudnya kita di UiTM. Tapi time tu Fai belum dengan Fugo lagi. Okay. And then selalu Hakim selalu datang rumah, and then kita tak pernah borak pasal nak buat band ke apa tak. Tapi masing-masing ada experience dalam muzik lah. Muzik. So time tu, and then Hakim tengah free. Bukan tengah free, dia macam tak ada band. Dia tak ada nak gerak. Saya pun tak ada. Fai time tu ada dengan job-job muzik dia yang lain. Dia Fai dia sebagai producer lah, arranger. Dia yang banyak menggerakkan dalam industri seni ni lah. So lepas tu, and then berbalik kepada 2019 tu, saya dah dengar banyak lagu Hakim ni dekat SoundCloud. Okay. So Stalker. saya selalu suka dia. Sebab lagu-lagu dia sedap-sedap kan. Selalu kena dengan hati. Okay. Tapi zaman tu belum ada lagi yang berbentuk-bentuk healing apa semua. Ada? Dia dah start pergerakan tu dah mula-mula masa tu. Luas lah. Belum luas. Dia belum jadi satu genre yang terasing lagi. Masa tu orang masih describe itu adalah sebagai bunyi-bunyi keindonesiaan macam tu. Tapi tapi genre healing, genre galau tu tak dipanggil lagi lah masa tu. Belum ada lagi yang tak wujud lagi kan. Dan aku rasa zaman tu pun 2019 antara band-band yang ada healing sekarang ni Cerpen, Nominos daripada Kuantan yang bermain muzik-muzik macam tu tau. Yang macam korang ni lah. Tapi korang lebih deep lagi lah sebenarnya kan, bagi aku lah. Sebab aku bila first dengar, aku dengar melalui Instagram. Bila kita nak macam buat gambar, nak kongsikan tu, dia kan keluar bubuh lagu apa kan. So the first time aku tu band ni band mana kan. Lepas tu setelah korang berada di Sabah kan, ada seorang kawan lama aku lah, dia memang organizer di Sabah, Sarawak. Dia cakap, bang, abang tahu band ni? Dia cakap macam tu. Aku cakap, band mana lah? Lepas tu aku cakap, tak kenal aku cakap, man. Lepas tu dia kata, ni band daripada Semenanjung. Dia kata macam tu. Lepas tu baru aku discover korang lah kan. Tu nama Fugo tu. Aku cakap, Fugo ni rupanya ni Lepas tu ada pula keluar album. Jadi aku macam terperanjat lah. Dia album, tepat pada masanya. Kan tiba-tiba kan. Abang bawa kenal time dah ada album kan. Kan tu. Jadi benda tu yang aku tiba-tiba pula korang datang dekat Suria. Abang tak tahu? Tak tahu pun. Oh. Kan?
Lepas tu adalah orang bagi tahu lah, Bob, Fugo ada dekat ni lah. Oh ya. Barulah aku berkenalan dengan korang lah kan. Tu je lah. Tapi di muzik kita sebut pasal Fugo sendiri. Fugo, apa makna di sebalik Fugo tu? Okay, masa kita orang dia semangatnya lebih kurang macam tu. Dia masa lepak tu kita orang dapat kat kedai Tom Yam. Masa tujuh kita orang nak buat band tu. Lepas tu pusing kedai Tom Yam tu. Nasib baik tak jumpa. Kalau jumpa je kita nama kedai Tom Yam Pad Thai. Tapi balik tu kita orang decide nak cari nama band. Tu Ami pula dia nak jadi jutawan masa tu. Oh ya? Terlibat kami. Tak, sampai sekarang. Kalau tiba ada rezeki Abang Bob, InsyaAllah. Lepas tu sajalah main-main kan. Kita letak Millionaire. Lepas tu kita punya direction band ni macam saya suka banyak Jepun punya style. Melody Jepun 80-an, city pop macam tu. Lepas tu saya translate lah Millionaire tu kepada Japanese. Maksud dia adalah Fugo, dia tulis tu Fugo. Ataupun lelaki kaya lah, macam tu lah maksudnya. So itu dah nama dia Fugo. Fugo. So bila orang panggil Ami Fugo ni, Ami kaya. Ami orang kaya ke? Hafai Fugo ke? Kita dalam hati Amin. Album ni adalah album pertama. Banyak berapa lagu dalam tu? Album 9 lagu. 8 Mana EP lagu lah penuh. EP kita orang dah release dah 2020. Ada juga. Ada. 2020 Hakim. 2021. Sebab kita orang release first single. Maknanya korang dah lama dah sebenarnya, tapi tak timbul betul. Dia di belakang je. Sebab dulu kita orang main Mak Saleh. Tak, dia sebab kita 2019 kita buat band tu. Dia wrong timing. Keluar je first single. First single bulan 2, semua lockdown. 2020 sampai kita lockdown sampai bila? 2022 macam tu kan. Boleh rentas pun boleh rentas daerah. So nak jamming macam mana, nak jumpa file kan. Jadi benda tu macam tu je lah. Dia hang dalam aquarium. So dan disiplin pembuatan band tu pun jadi lain lah. Aside from kita nak fokus untuk main show dan tarik crowd, kita fokus on buat lagu and finessing apa yang kita nak dari sound tu lah kan. First show kita orang pun bukannya ada audio, dia virtual punya. Tu lah tu yang first. So band yang di zaman macam PKP. Itulah. Band elok nama PKP je bro. 2 tahun itu doa lain tu tak nak doa. 2 tahun kita tak boleh bergerak sebab perancangan tu ada juga kan. Lepas release single ni nak buat apa, tu nak buat EP ni nak ke mana, tapi tak boleh buat apa lah. Jadi aku nak tengok band ni adalah band yang kuat lah sebenarnya, yang bakal akan pergi untuk 2025 ni dia akan menyelusuri dalam muzik dekat Malaysia industri. Cuma promosi lah itu je kan. Untuk tahun 2025 ni perancangan korang apa dia? 2025 kita ada few plans lah yang kita tengah merancang sekarang ni. Tapi yang wajibnya penulisan lagu perlu bermula sekarang untuk tahun 2026. Betul. Tu kita punya next bundle materials. So selain tu yang kita tengah rancangkan untuk membawa material yang kita ada sekarang ni, which is kita punya album 99 ni nak cuba pergi ke luar daripada negara kita. Contoh macam Indonesia ke, kita akan try pergi masuk kat sana kan. Lepas tu yang plan-plan ni Amil lebih tahu banyak. Dia mastermind. Macam gitu dia tolak okay. Sebab last year kita dah Fugo lepas album 99 tu release tu kita 99 tu apa? 99 tu apa? Hakim balik pas balik dekat Hakim. Apa mana 99 tu sebenarnya? Okay, kita borak pasal album lah. 99 tu salah satu track daripada album tu. Okay, di sebalik 99 tu apa dia? Sebab album ni berunsurkan kehidupan. Okay. So bila dia unsurkan kehidupan, kita nak mencarikan jalan penyelesaian yang baik lah. Okay. So 99 ni lagu dia pula, dekat verse semua dia serabut dengan hidup dia. Banyak masalah. Macam masih lagi dijerat neraka lah, masih lagi dijerat dunia lah, benda-benda tu kan. Lepas tu 99 tu
Dulu tadika Islam saya ajar. Dia nama Allah kan ada 99. Yelah 99 lah. Lepas tu dalam 99 tu saya tengok semua benda yang positif. Dia reflect balik sekarang. Lah semua benda positif kan. Lepas tu kita tengok Queen pula je. Bismillah, dia pun minta tolong kan. Tak boleh kot kan. Good reference lah. Tu untuk chorus kan. So kita letakkan apa benda pun jadi in the name of 99 je lah. Dengan 99 nama Tuhan tu kita bergerak memecah benteng-benteng kehidupan yang sukar untuk diri kita lalui tu. Itulah tu sebalik tu lah Dan dia lebih berkonsepkan penulisan tu lebih kepada kehidupan lah. Kehidupan tu album ni. Memang tu album ni. Kehidupan. Dia banyak berpesan kepada diri kami lah kan. Macam kita, sebab lagu-lagu dalam tu banyaknya ditulis pada MCO tu, PKP tu. Masa zaman PKP kan kita banyak negatif punya news. So itulah inspired album ni terhasil. So dari situlah kita tengah down ni, kita pesan kat diri kita lah. Macam pujuk-pujuk diri lah kan. Yang down tu kita pujuk diri macam tu lah. Sambung balik perancangan kau. Perancangan dia. Kita kat mana dia? Kita ni lepas album keluar, kita dah tour dekat Semenanjung lah. So tahun lepas kita dah tour sampai last kali venue kita di KL Rumah Tansi. Itu showcase kita lah selepas kita dah tour beberapa negeri. And then tour tu pun sambutan yang agak luar biasa. Kita tak jangka yang release tiket je Zaz habis Tapi dia bukannya big scale. Dia kecil-kecil lah. Kecil-kecil lah, dekat-dekat. Nyanyi pun bau mulut macam tu lah. Tak ada lah, maksudnya dia dekat lah kan. Lepas tu untuk tahun ni kita plan macam Hakim cakap tadi, buat album ni kalau boleh ke luar pula Indonesia. Tapi masih dalam plan. InsyaAllah. Nak lebih lanjut bersama dengan Fugo. Mungkin Fugo lepas ni keluarkan brand. Fugo sebagai satu logo dan satu cap moho trademark tu bagi saya very distinktif juga. Sebab kami ada keluarkan kami punya merchandise melalui ada melalui topi. Topi jenis corduroy dan juga ada baju, t-shirt apa semua. Dan saya minat, saya sebagai ahli band sendiri, saya ada bias yang saya minat design merchandise Fugo ni. Jadi mungkin ada kemungkinan kita ada jual dekat Parkson ke apa lepas ni Ami. InsyaAllah. Ada kedai kan. Ada masuk dalam mall kan. Ada Fugo. Dapatkan Fugo. Macam korang pun mesti kau punya reference ke arah Masdo juga. Betul tak? Sebab Masdo yang scouting korang juga kan. Betul. Siapa yang scouting korang? Kita Masdo lah. Masdo siapa personal Masdo? Kalau awalnya kita jamin dulu Cherry. Cherry. Putu Cherry. Dia yang bagi idea. Apa kata Fugo ni Hakim nyanyi sambil ada trumpet. Ingat kita jamin kat Studio 5. Dia nak bagi nampak lain kan. Sebab dia pun daripada dulu pun, masa sebelum dia dengan Masdo, ada satu band ni apa nama? Popcorn pun ada trompet dia juga. Dia juga main. Kau main? Dia main. Kau dengan Popcorn? Saya pernah main lah Popcorn. Tapi apa yang dia cakap tu betul. Sebab dia dah tengok apa yang tak ada lagi dekat sini, kat market ni. Betul. Dia mencari colour. So kita try buat. Time tu Hakim pula baru buat band. Dia nak main gitar kan. Main gitar, nak raya, nak enjoy. Rockstar. Sekali bila kita cuba apa yang Cherry suruh buat tu, alhamdulillah sampai sekarang, sampai part dia tu trumpet orang dah macam Anwar Zain lah. sebab Abang Bob tak ada penyanyi yang betul kan. Kalau fikir balik kan, kalau ada pun dulu masa zaman-zaman trompet ni, saxophone lah. Siapa? Si Komplot. Pernah dengar Komplot? Komplot pernah. Komplot. Lepas tu yang sekarang ni Late Night Frequency. Dia ada tapi itu saxophone sebagai side player pakai sidekick dia pakai ni kan. Dia tak pakai muka betul kan. Tapi bila keluar macam ni, aku rasa macam okey lah, satu benda yang beza lah. Kan. Sebab bila dulu SOG keluar dengan selo dia dengan tu kan, dia satu benda yang beza, band metal macam ni kan. Tapi bila sekarang korang keluar, kena ada something yang luar biasa lah, yang lain lah. Band ni kan, dia pakai kasut terbalik kan. Macam tu lah. Attitude itu je. Okey lah, apa pun kalau nak lebih rapat dengan korang macam mana? Bila nak berkenalan kan, boleh visit ataupun lawat kita orang punya social media, FUGOMY. Semua social media kita orang ada FUGOMY. Dan titik tak? Titik MY kita tak ada. Fugo My. Dekat TikTok especially, Instagram,
Kalau nak tengok music video, boleh pergi ke YouTube channel kita orang, Fugo Music. Kat situ kita orang akan update semua release ataupun update pasal kita orang lah. Okay, kata-kata terakhir korang demi peminat-peminat korang yang terus cinta. Mungkin 70% adalah gadis-gadis. Betul Abang Bob. Betul Five. Sap. Abang Fa. Bukan, yang minat saya semua lelaki. Banyak kisah dia. Untuk Fugos di luar sana, untuk penyokong-penyokong Fugos, saya nak ucapkan terima kasih kerana berada dengan kita orang sejak 2019 sampai ke sekarang ni. Muka-muka yang kita orang dah biasa jumpa dekat show, muka baru juga, thank you for always supporting us. Dan let's look forward for better 2025 for you, and also untuk kita orang juga. Korang boleh check our social media and our WhatsApp group untuk segala update selepas ni. Betul. Thank you again. Okay, siapa lagi cakap? Apa lagi? Lain mata tu game. Cakap apa? Untuk Kau cakap lah nak belanja makan ke, bagi voucher. Okay. Bagi yang selama ni mendengar Fugo, terima kasih banyak. Jasa anda amat kami hargai, dan kita orang simpati, bukan simpati apa? Menghargai. Simpati bersamamu. Sangat boleh tak? Simpati bersamamu. Okay, lagi sekali. Lah. Dia macam banyak orang yang datang kan, bila dia dengar lagu, dia bagi feedback yang best-best lah, yang kita orang rasa rewarding. Aku indahnya drive, bermuzik. masa drive lagu tu yang kau cakap peluk mak tu kan, aku jadi lain macam baik. Betul lah. Ramai yang dengar lagu tu yang datang call dekat mother show. bukan peluk mak. Banyak orang dengar lagu tu yang datang dekat show. Ada yang dia cerita pasal dengar lagu tu dia nangis-nangis tengok motor. Kita pun macam nangis naik motor. dia dengar lagu tu. Betul kamu ni. Hargai senyuman. Dia part tu saya dah nangis-nangis. Bukan seorang Bang. Time perform live pun kat Kedah ada. Nangis. Perempuan tu nangis. Kita macam Michael Jackson saya rasa time tu. ada something ni Macam Michael Jackson. Mas tu orang tak nangis baik. Korang je orang nangis. Mas tu orang tak nangis. Itulah tu saya cakap karya Hakim ni dia dia lebih personal lah. Emotion lah Kita pilih korang teruskan lagi kan lepas ni kan dengan karya-karya yang terbaik. Dan paling penting sekali, setiap karya kita tu perlu memberikan manfaat pada orang lain. Ya, betul tu. Kan? Jangan disia-siakan karya yang Allah berikan tu, sebab itu adalah satu anugerah. Okay? Alright, apa pun selamat berkarya dan semoga menjadi sebuah band yang besar. Dan jangan lupa kami dekat sinilah satu hari nanti. Takkan lupa, insyaAllah. Dan apa pun hingga kita bersuara lagi pada masa-masa mendatang, insyaAllah. Saya Bob. Assalamualaikum.